Kerajaan bersetuju memperkenalkan program Kampung Angkat Madani, melengkapkan kemudahan asas bagi kawasan desa yang sangat terpinggir. Di sebalik kehijauan desa ini, sebuah perubahan besar sedang berlaku. Kampung Masjid Ijo kini bernafas baharu dengan inisiatif Kampung Angkat Madani oleh Jabatan Audit Negara. Daripada penyelenggaraan jalan dan longkang, pembinaan dewan terbuka hingga pemasangan lampu solar, semuanya demi kesejahteraan penduduk Kampung Masjid Ijo. Jadi dengan menaik taraf Arena Square, dia telah memberi satu ruang yang amat selesa dan kondusif kepada peniaga-peniaga kita, sekaligus merancangkan lagi perniagaan peniaga-peniaga yang sedia ada. Kemudahan di sini memang lebih eloklah daripada ni, sebab juga sini pun dah 24 tahun berniaga. Jadi bila terdirinya Arena Square ni memang lebih selesa lah. Dulu tempat pengurusan jenazah ni tak ada. Jadi kami memohon tak dapat. Jadi dengan adanya program ni kami dapat satu tempat pengurusan jenazah yang cukup cantik lah. Lepas tu dengan berhawa dingin sekali. Jadi aircon yang kecil, tetapi selepas diambil sebagai anak kampung angkat ini, maka dia upgrade dengan aircon yang besar, dengan TV yang ada di depan, telah memberi keselesaan kepada para jemaah yang hadir pada dalam masjid ini. Di belajar dah sekarang ni, kami boleh di luar, boleh di-exposekan di luar. Contohnya dari segi sains tadi tu, dia kalau perlukan budak tu melakukan pergerakan, dia boleh buat pergerakan tu di luar dengan selesa berbanding di dalam bilik belajar lah. Dulu roboh semua kan, dan tak tahu banjir lagi. Alhamdulillah 2 tahun 3 tahun ni, alhamdulillah tak pernah banjir. Kalau tidak, kerap kan. Melalui inisiatif Kampung Angkat Madani, Jabatan Audit Negara, 10 projek telah dilaksanakan bagi menaik taraf infrastruktur kampung ini. Sebagai wakil daripada peniaga-peniaga di sini, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Audit Negara. Terima kasih kepada Datuk Wan Suraya. Penghargaan tinggi-tingginya untuk Jabatan Audit Negara Kerana telah memilih Kampung Masjid Ijo ini sebagai Kampung Angkat Madani yang telah memberi banyak keselesaan kepada penduduk dan juga para jemaah. Dengan pembangunan yang lestari dan mesra alam, Kampung Masjid Ijo kini lebih bersedia menghadapi cabaran, lebih selamat untuk didiami dan lebih ceria